Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang mungkin baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys. Kita menghampiri ke 100,000 yang pertama. Sekarang ni sudah 91,000. Mohon untuk tekan butang subscribe tu. Kita akan ke 100,000 yang pertama, InsyaAllah, untuk kita dapatkan silver plate tu guys. Terima kasih kerana banyak-banyak kerana telah subscribe kepada channel ni guys. Ok guys, hari ni kita nak buat reaksi kepada satu video daripada channel Football Mania Indonesia, iaitu rekor penonton terbanyak Liga di kandang dalam Liga 1 guys, tahun 2024-2025. Siapa guys? Seperti mana yang teman-teman dah tahu, Persib Bandung telah menjuarai Liga 1 Indonesia untuk musim ini. Dan musim lepas, back to back, kita ucapkan selamat kepada Persib Bandung. Tetapi kita nak lihat pasukan manakah ataupun pendukung setia manakah dalam pasukan Liga 1 yang mempunyai penonton banyak di kandang sendiri guys. Mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, penonton terbanyak Liga 1 2024-2025. Kita lihat siapa guys. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Football Mania Indonesia guys. Ya, itu dia di Liga 1 Indonesia guys. Kita nak lihat. Kita tengok. Alright, Persija. Wow, 262.31 penonton guys. 200,000 guys. Persib Bandung 250,570 orang penonton guys. Ini aku rasa keseluruhan dah. Okay, siapa lagi? Persebaya 250,368 penonton guys. Persebaya. Kita lihat siapa lagi. Persis Solo. Oh, Persis Solo 128,347 penonton. Oh, maksudnya yang awal tadi yang paling banyak guys Okey. Seterusnya adalah PSS Sleman 93,046 penonton guys. Seterusnya Semen Padang ada 91,350 penonton. Bali United ada 83,860 penonton. Bali walaupun Bali tu tak besar tapi ada 80,000 lebih penonton keseluruhan Malut United ada 65,000. Adakah ini ada dalam satu perlawanan ataupun digabungkan? Aku rasa digabungkan. Borneo Samarinda 64,000. Walaupun di Pulau Kalimantan ni ramai, mungkin akan datang lagi lebih ramai kot. Persik Kendiri, dia Persik 43,458 penonton. Oh, tak ramai lah Persik Kendiri. Come on Persik. Terusnya ini adalah Barito Putra 39,450 penonton. Terusnya kita lihat PSM Makassar. Okay, PSM pun di Pulau Kalimantan tak silap. Okay. 35,000 saja. Persita Tangerang di Tangerang 33,200. Aku tak pastilah adakah betul data-data ni. Teman-teman yang tahu mungkin boleh. Ini adalah pasukan baru BS Biak 23,279 orang penonton. Aku rasa lagi ramai daripada ni. Okey, di Madura, Pulau Madura 21,265 penonton. Aku rasa lagi ramai kot daripada ni. PSIS Semarang 20,419 penonton. Arema, aku rasa Arema ni ramai. Kenapa 9,510 ini 9,000 ke guys? Dewa United 4,000 ya. Sorry guys, adakah itu ratus ribu ataupun juta? Ini totalnya guys Itu dia guys. Aku tak tahu gimana dapatnya maklumat ini. Kalau teman-teman yang mungkin tahu, boleh tinggalkan komennya guys. Ya, terbaik. Thanks for watching. Alright guys, itu dia. Adakah data-data itu betul? Kalau teman-teman ada maklumat yang sebenarnya, boleh tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah. Wow, itu dia guys. Rata-rata memang kebanyakan penonton-penonton di stadion-stadion utama, di pasukan-pasukan utama seperti Persib Bandung, Persija, Persebaya, Persis Solo memang mencatatkan jumlah tontonan ataupun penonton yang datang ke stadion yang ramai, kerana kebanyakannya berada di sekitar Jakarta guys yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, semua tu di Pulau Jawa lah kan. So kebanyakan
banyak pasukan-pasukan di situ dan kebanyakan di area-area bandar, so mereka senang pergi ke stadion. Bagi pendapat aku lah. Jadi apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar di bawah. Kita akan jumpa dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Kita ingin mencapai 1,000 teman-teman. Mohon share dan juga bagi tahu rakan-rakan semua untuk subscribe kepada channel ini. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.